Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bertemu lagi kita bersama saya dari MS Fishing. Okey, untuk video kali ini aku nak tunjukkan reel surf aku. Reel surf casting aku lah, ataupun reel pantai yang aku pakai. Dia ada dua je lah dekat sini. Okey, sebenarnya ada tiga, tapi lagi satu tu aku tak tahu apa jenama dia. Sebab yang tu aku mula-mula dulu aku beli. Jadi yang baru-baru ni aku beli, aku pakai yang ni lah. Aku tunjuk dua ni. Ada dua je lah. Okey. Tapi macam biasa, sebelum kita mulakan, kalau yang mana belum subscribe lagi kita punya YouTube channel tu, aku nak minta bantuan korang untuk subscribe dulu kita punya YouTube channel. Bantu kita dekat situ. Dan bantu juga kita untuk like, komen dan share lah kita punya YouTube channel. Okey, tak lupa juga, kalau yang mana nak dapatkan barang-barang pancing ni ataupun produk-produk ni, korang boleh tengok dekat bag kita tu ataupun dekat bahagian description. Aku akan letak dekat situ. Korang tinggal pilih je korang nak produk ataupun barang yang mana satu, korang klik dan korang boleh dapatkan dekat situ lah. Okey, alright. Okey, jom kita mulakan video kita. Okey, reserve yang ada kat depan ni kita ada dua je. Satu yang jenama Maguro ni. Maguro ni rasanya memang ramai yang tahulah. Jenama Maguro ni boleh pakai lah orang kata kan. Satu lagi kita ada yang shallow spool punya. Untuk shallow spool ni, kalau yang berjenama memang harga dia mahal-mahal lah orang kata kan. Biasanya kalau standard pun, kalau yang jenis shallow spool ni 500 tu tak lari lah. Itu pun paling murah, silap-silap 500 tu pun yang second hand punya. Sebab yang ni yang shallow spool, tapi yang ni yang harga dia sangat-sangat mampu milik. Okey, kita akan pergi kepada Maguro dulu. Untuk Maguro ni dia ada kotak dia, tapi kotak dia dah teruk sangat lah. Tapi dia datang sekali dengan bag lah. Jadi dalam video ni aku akan tunjuk, korang akan dapat sekali dengan bag lah. Kalau tak dapat bag tu, aku tak pastilah. Sebab aku beli memang dapat sekali dengan bag lah untuk Maguro Grand Surf. Ni jenama dia, Maguro Grand Surf. Yang aku ambil ni saiz 4000 je. Saiz dia kecil je. Sebabnya untuk Maguro Grand Surf ni, yang ini dia punya spool dia bukan jenis spool cetek tau. Spool dia spool dalam. Jadi saiz 4000, 5000 pun dah okey dah. Dah sangat sesuai. Aku punya rod pun rod saiz 15 kaki. Jadi saiz 4000, 5000 dah cukup orang kata dah cukup sesuai dah. Untuk rod yang saiz 15 kaki ke bawah lah. 16 kaki pun still okey. Sebab apa ni, dia punya spool dia spool yang jenis dalam, bukan spool yang cetek. Ni dia punya reel dia. Aku tunjuk sikit. Yang ni bahagian spool dia. Okey, bahagian spool dia. Okey, yang ni bahagian atas dia. Alright. Yang ni receipt dia apa semua. Yang ni bahagian handle dia. Handle dia ni, yang ni power handle tau. Power handle dia datang sekali dengan power handle. Dia pun memang cantik. Okey, yang ni side tepi dia. Okey, untuk detail-detail pula, untuk drag dia, dia datang dengan 20 kilo. Aku belanja sikit bunyi drag dia. Bunyi drag dia pun memang bagi aku boleh tahan sedap. Dengan max drag dia 20 kilo pula tu orang kata. Okey, untuk bearing ni dia datang dengan 10 tambah 1 ada 11 lah total. Dan yang paling penting kalau untuk reserve ni, kita nak ratio rendah kan. Yang ni dia memang datang dengan ratio rendah, iaitu 471. Okey, aku tunjuk sikit. Yang ni dia datang dengan ratio 4. Ratio 4 ni memang sangat-sangat sesuai untuk reel pantai ni. Reel pantai memang kita nak ratio 4 lah. Ratio yang rendah. Paling-paling tidak pun ratio 5. Okey, tapi kalau boleh carilah ratio 4 supaya bila kita nak karau tu tak ada dah lengur. Sebab batu kalau surf ni biasanya pun dalam 100 ke 150. Ada juga yang pakai 200. Macam aku maksimum pun aku pakai 150 gram. Kalau ambil yang ratio tinggi ni, dia agak lenguh bila nak kayu. Kalau ratio rendah ni, dia rasa smooth je, ringan je. Okey, inilah rupa reel dia. Kayuhan dia memang sangat-sangat smooth. Okey, lepas tu belakang dia ni macam biasa. Yang ni dia ada juga untuk yang ni aku tak ingat apa benda. Tapi dia boleh kayuh depan belakang lah. Kalau korang tak lock, dia untuk lock kayuhan lah. Kalau yang ni untuk one way sahaja, belakang tak boleh lah. Yang ni terbuka lah. Yang ni power handle. Yang ni power handle. Okey, sebab reel ni dia memang datang sekali dengan power handle. Alright, yang ni untuk Maguro Grand Surf. Saiz ikut korang lah, korang nak ambil apa. Kalau ikut suggestion aku, ambil yang saiz 4000, 5000 dah cukup dah. Dah cukup sedap dah. Buat apa nak ambil besar-besar lagi, buat berat je. Okey, lagipun spool dia spool jenis dalam. Okey, untuk reel yang nombor 2 kita ada reel yang jenis shallow spool. Yang ni jenama dia tak ada tau.
Jadi aku tak tahu nak panggil apa. Tapi dia ni banyak kedai yang dijual. Dan kualiti dia pun ada juga yang lain-lain. Ada yang Nook yang jenis bulat. Tapi benda dia benda yang sama. Aku akan letaklah dekat beg tu. Dia ada daripada Beer King, ada daripada kedai-kedai lain pun ada juga. Yang aku akan letaklah beberapa kedai yang jenis shallow spool yang harga murah mampu milik. Okey. Beza kadang ada yang handle yang jenis bulat, ada handle yang macam aku ni. Okey. Okey, untuk yang ni aku tunjuk dulu kayuhan dia. Kayuhan dia memang sangat-sangat smooth. Aku memang selalu guna. Lepas tu korang tengok yang spool dia ni naik turun itu pula. Sekali lagi korang tengok tu, dia naik turun dia tu slow je, smooth je. Dia akan susun tali tu smooth je. Okey, yang ni dia memang jenis shallow spool tau. Spool dia shallow. Yang aku ambil ni yang saiz 8000, saiz yang kecil. Kalau korang nak yang saiz besar sikit, ambil yang saiz 9000 dah cukup. 8000, 9000 dah cukup dah untuk surf ni. Okey. Yang ni tali kalau korang nak masuk tali-tali halus lah biasanya kalau yang shallow spool ni. Okey. Okey, untuk yang ni dia datang dengan ratio 4. Ni ratio 4. Aku nak tengok drag dia mana ni drag dia. Okey, dekat sini dah ada tulis. Untuk bearing dia datang dengan 17 tambah 1. Sekejap aku letak dulu, aku tunjuk yang ni. Okey, untuk bearing dia datang dengan 17 tambah 1. Tak kisah korang nak ambil yang saiz mana, bearing dia tetap ada 17 tambah 1 lah. Ataupun total 18. Okey. Lepas tu untuk gear ratio dia semua 8 pula. Gear ratio dia 481 saiz mana-mana pun ratio dia tetap ratio 4, ratio rendah. Memang sangat sedap lah kalau ratio rendah ni kan. Okey. Lepas tu dia ada line capacity lah dekat sini. Untuk dia punya bahagian diameter ataupun bahagian LB dia. Okey. Okey, yang paling penting kalau reel yang jenis surf cast ni ataupun reel pantai, kalau yang jenis shallow spool ni, bila kita nak buat balingan tu sangat sedap lah, sangat smooth lah tali tu keluar. Lepas tu balingan kita biasanya memang akan berbeza lah, lebih jauh berbanding kalau dengan reel yang jenis bukan shallow spool ni. Okey. Korang tengok saiz dia pun lah, walaupun dia saiz 8000, memang dia besar tau. Lepas tu spool dia kalau tak ada tali ni, kalau tak ada tali, spool dia cetek je. Spool dia memang tak dalam lah orang kata. Tali tu pun kalau korang letak tali tebal memang tak sesuai lah. Sebab kalau tali tebal tu tali tak boleh masuk banyak. Sebab dia memang khas untuk masukkan tali yang saiz-saiz kecil. 30 LB pun dah cukup dah lah. Itu pun dah cukup besar dah orang kata 30 LB. Okay. Alright, untuk reel dia ni, dia punya drag clicker dia, aku tak belanja lagi bunyi drag lah, drag clicker pula dah. Itu bunyi drag dia. Itu dari segi bunyi drag dia. Bunyi drag dia pun bagi aku boleh tahan sedap lah, sekali lagi lah. Bunyi drag dia pun mantap, kayuhan dia pun lancar. Yang penting dia punya naik turun tu. Okey. Okey, untuk yang ni handle dia bukan power handle. Handle dia boleh buka-buka lah dekat tepi ni. Dia kena ketat-ketat dekat sini. Dia bukan datang dengan power handle. Berbezalah dengan Maguro ni. Maguro ni dia power handle. Yang ni dia handle biasa sahaja. Okey. Alright. Ini untuk tepi dia ni pun ada lock. Satu untuk yang two way punya, boleh kayu depan, boleh kayu belakang. Lepas tu kalau nak one way, lock lah. Biasa kita guna yang one way lah kan. Belakang tak boleh lah nak kayu. Okey. Ini untuk racer yang shallow spool. Kalau korang nak cari yang shallow spool yang harga murah, mampu milik, yang boleh pakai untuk surf, korang boleh ambil yang ni. Andai kata kalau korang tak suka yang jenis shallow spool sebab korang nak pakai tali-tali yang tebal, jadi korang memerlukan yang spool yang jenis biasa, yang jenis dalam, korang boleh ambil yang jenis Maguro ni. Maguro ni pun harga yang mampu milik, yang berkualiti, power handle pula tu. Okey. Inilah antara dua reel kalau korang nak main surf ataupun nak main tepi pantai yang sedap, yang harga mampu milik, yang orang kata memang boleh pakai sangat lah. Okey. Alright, jadi kalau korang nak dapatkan reel Maguro ataupun reel pantai yang jenis shallow spool ni, korang boleh tengok dekat bahagian bag kita tu, ataupun dekat bahagian link description tu. Aku akan letak dekat situ lah. Korang pilih lah korang nak daripada kedai yang mana. Okey, korang pilih korang nak yang mana satu. Okey, korang klik, korang gerak dekat situ. Alright. Okey, jadi sampai sini saja kita punya video kita untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi dekat next video kita nantilah. Alright. Apa-apa, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bye.